Okay guys, another simple content ya guys. Di mana macam korang boleh nampak dekat tangan aku ni adalah antara ni antara ada lagi kat dalam windshield yang kita dah beli daripada China lah kebanyakannya untuk kita punya Forza 750 ni. Di mana macam korang semua tahu Forza 750 V1 ni tak masuk Malaysia lah. Sekarang dah masuk V2. So V1 ni memang agak rare breed tau. Tak banyak barang, tak banyak player yang main. So barangan dia hampir tak ada. Dan untuk V2 banyaklah Thailand dah mula main kan. So what happen adalah walaupun kita dah ada macam-macam windshield dan ini adalah yang sekarang aku pasang, nampak dah cabut nombor plate ni kan. Tapi bagi aku looks dia masih lagi tak kena tau. So what happen adalah ada dua model windshield yang aku berkenan betul tau. Satu adalah Puig, satu lagi adalah BCD tau. Tapi semua tu nak kena order daripada luar negara, agak makan masa. So hari ni kita nak pergi ke Rawang. Sebab apa? Aku ada reach out satu brother ni lah. Dia ada buat custom windshield banyak untuk X-Max dan motor lain-lain. Aku tanya, bro, boleh buat untuk Forza V1 750? Dia kata boleh, tak ada masalah. So dia kata kalau nak post sampel dia buat ikut design kita nak pun boleh. Tapi kalau bawa motor, dia terus boleh measurement semua, ukur, potong, pasang, bawa balik lah kan. So aku nak buat benda tu supaya fitment dia ngam-ngam macam mana yang aku nak, macam mana yang aku bayangkan lah. So hari ni aku akan bawa aku punya GT86. Hassan akan ride this Forza. Kita ada dua projek nak buat. Korang pasti dengan stay tune untuk kedua-dua projek. So kita akan ke Rawang daripada Melaka. Jadi kalau orang nak tahu apa yang dia boleh buat, macam mana design dia, let's go. Okay guys, kita dah sampai dekat Rawang. Hari ni dua video kita buat, mungkin tiga. Satu tadi kita dah drop kita punya GT86. Sekarang kita berada dekat area Rawang ni. Ni kedai apa? Mahat Store ni. Di mana macam aku cakap tadi lah, kita nak custom windshield. Ini memang tempat buat akrilik kan. Mau plate rumah pun ada. Di mana macam korang boleh nampak sekarang, yang ini adalah yang Abang Eri kita bagi tahu. Okay, cumanya ada dua design yang aku nak buat yang aku rasa lagi okay lah. Sebab apa? Macam korang semua nampak again, V1 ni dia nampak agak lama sikit. So aku nak buat design BCD macam korang nampak dekat skrin sekarang ni, dan juga Puig. Kalau dia boleh imitate lah. Cumanya yang Puig tu mungkin aku nak tinggikan sikit lah, dan kita mungkin tengok lah, mungkin nak buat warna hitam kot. So dia akan jadi macam lebih seksi lah untuk motor yang lama ni lah. Jadi macam korang boleh nampak kat sini, memang dia banyak buat ni, nombor plate semua jauh kan, daripada Melaka sampai ke sini kan. Sebab apa? Banyak juga aku PM orang, tapi yang brother ni dia layan aku lah. Dekat PM dia kata boleh bang, datang je. Cumanya kita datang jauh sikit lah. So kalau korang nak buat plate pun boleh. Ni plate tanam pun boleh. Nampak? Ni macam-macam lah kan. Tapi aku nak buat windshield lah kot. Windshield pun ada macam-macam colour, nampak? Ni dia orang ambil order macam-macam. Alright. Cumanya untuk yang ini sebab dia kena custom, dia kata makan masa sikit lah. Maknanya dia suruh kita lepak-lepak je, minum air jap. Stay tune. Jom. A few moments later. So aku ingat nak buat satu warna macam ni, sebab aku ada plan tau nak sembur rim warna orange candy. Satu lagi warna hitam kot, smoke black kan. Nak buat warna clear ke satu? Banyak sangat pula windshield lah. Sekarang warna clear. Tapi ada macam-macam colour lah. Tu warna purple pun ada kalau nak. So dia orang tengah buat design sikit pakai Photoshop baik. And Photoshop lah ke ni apa? AutoCAD. So dia akan buat mold dulu pakai kertas. Tengok macam mana. So ni yang cutting Puig. Cuma kita nak betul-betul tengok dia punya cutting dia macam mana, nak match up kan. Kita custom kan, tak adalah 100%. Kita ikut kesesuaian kita lah, kita tinggikan sikit supaya dia punya functionality dia tu berfungsi. Eventually. Yes. Yang BCD ya? BCD dah ada rupa. Kita buat warna orange ni satu, warna smoke satu. Yang Puig kita buat warna smoke. Tapi warna smoke diorang habis, jadi nanti diorang post lah. So kita acukan yang BCD dulu, warna orange. Kenapa warna orange? Sebab nanti kita nak sembur spray warna orange. So ni kejadian dia. Fancy. Okay guys, finally kita telah berjaya mengimitasikan cut out windshield Forza 750 V1. Ini adalah cutting BCD yang kita cuba dapatkan lah. Yang ini kalau tidak nak order susah, tapi kita berjaya menghasilkan. Bukan kita lah, Mahat ni. Mahat berjaya menghasilkan. Dan kita pilih warna yang ini dengan warna smoke black. Warna smoke black dia dah habis, nanti dia akan buat petangkan, dia akan post ke Melaka. Tapi inilah hasilnya. Ngam dengan dia punya lekuk dia. Satu benda yang aku suka dengan cuttingnya ni, dia tutup songkok ni sampai bawah tau. Dah tu ketinggian dia ni kita improvekan sikit daripada cutting asal. Kalau cutting asal dia aku rasa pakai sini, jadi kita improvekan bagi dia cover cigi ni. Nanti action cam kalau letak sini, action cam terkeluar kan. Jadi dia tak terganggu.
Jadi macam korang boleh nampak. Alamak, aku suka lah. Kena. Jadi sekarang kita tengah buat yang puik pula. Kejap lagi kita tengok yang puik macam mana cutting dia. Lepas tu nanti aku nak minta korang punya pendapat antara yang BCD dengan puik ni, mana korang rasa lagi kena dengan kita punya cutting motor kita ni. Stay tune. Kita tunggu dia buat. Jom. Okay, so ni adalah cutting yang puik ni pula. Jom kita try tengok. Ngam tak ngam. Macam ni kejadian dia. Yang ini dia kurus sikit dan dia panjang sikit. Dia ikut betul-betul shape bawah ni lah. Cumanya kalau yang puik betul-betul, yang ini dia lipat ke bawah. Dia lipat. Dia melipati lah. Yang ini dia ada sikit gap. Tapi looks dia ada. Dan yang ini pun sama. Kita adjust tinggi sikit supaya dia boleh cover kita punya barangan ni lah. Kalau tidak, yang macam kawan kita kat Melaka, Inang punya dia sampai sini je. Betul-betul dia pendek punya lah. Yang ini kita panjang sikit. Bagi dia ada potong angin lah. Macam mana? Ngam. Korang tengok kita siap buat tambahan lagi tau. Cover tepi ni side mirror dia kan dulu capang ni. Jadi bila kita dah buka dia nampak macam terbiar kan. Kita buat pakai warna orange juga, cover tutup dia. Okey, so macam korang boleh nampak, dia dah jadi set dia dah. Dia dah ada kiri kanan kan. So dia tak ada terlompong-lompong tempat set mirror lama. Sekarang dia dah ada kejadian dia lah kat situ. So lepas ni kalau kita nak pakai warna hijau, ini pun datang set hijau. Aku dah cakap ke dia, bang, ini template simpan. Ini Izami Gadget, Izami Garage punya template. Boy. Kena. So selesai. Satu eksperimentasi yang sangat-sangat menarik, guys. Nampak? Alamak, guys. Berbaloi perjalanan kita Melaka ke Klang, ke Rawang. Cumanya lepas ni senang. Kita dah ada template. Kita tinggal order online je. Apa-apa hal boleh roger. Ni Mahat. Mahat apa nama dia ni? Mahat Store. So sekarang kita nak pergi ke Kelang, ambil kereta dan balik Melaka. Itu je lah kot. Nanti jumpa di konten akan datang. Apa-apa korang komen je kat bawah. Ciao.